Hello tuan-tuan, pelabur dan peniaga. Berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Jika perlu, anda boleh menjedanya. Kami cadangkan mengkaji semua parameter syarikat berkenaan dengan lebih teliti. Kita akan melihat petunjuk utama organisasi Elm Communities, ticker ELME. Semakan ini dibuat menggunakan data setakat 12 April 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets, organisasi Elm Communities tergolong dalam subkategori Akomodation. 50 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan dan ini sangat mewakili. Kami akan mempertimbangkan keputusan mengenai pesanan menjelang akhir video ini. Keputusan keseluruhan bagi syarikat adalah seperti berikut, tolak 5.5 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 1.9 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran secara keseluruhan, anda dapat melihat bahawa skor purata untuk pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9 mata. Berbanding markah tolak 5.5 mata untuk syarikat Elm Communities. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Elm Communities dan saham subkategori. Kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham Elm Communities menunjukkan dinamik 3.7%. Terhadap dinamik harga dalam subkategori tolak 10.4%. Ini tidak mengatakan apa-apa secara muktamad, tetapi adalah perlu untuk mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Elm Communities ialah $1.33 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $307 bilion. Elm Communities mempunyai bahagian sebanyak 0.432% dan merupakan salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah $1.07 bilion. Dengan permodalan kunci kira-kira subkategori $83 bilion. Elm Communities menyumbang bahagian sebanyak 1.292%. Setelah membuat perbandingan saham pasaran dan nilai buku yang diduduki, kita melihat perkara berikut. Kongsi Elm Communities dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 0.432%. Permodalan kunci kira-kira ialah 1.292%. Iaitu 199% lebih daripada bahagian permodalan pasaran saham. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan baki dalam subkategori, baik, satu mata. Hutang organisasi berjumlah 0.699 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 65.3% daripada ekuiti. Keputusan pada tahap hutang syarikat boleh diterima, 0 mata. Baki harga saham syarikat kepada keuntungannya ialah 0. Dengan purata untuk subkategori 21.9, yang jauh lebih teruk daripada dalam subkategori. Penilaian harga pasaran syarikat kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $13 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Dan ini amat buruk untuk prospek syarikat. Penilaian jangkaan keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, buruk, tolak 1 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 5.5. Purata dalam subkategori 2 adalah 175% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian penunjuk harga pertukaran kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak 1 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $240 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Yang tidak baik untuk harga syarikat. Penilaian anggaran penunjuk hasil masa hadapan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, buruk, tolak 1 mata.
Margin jualan adalah tolak 5.5%, dengan purata dalam subkategori sebanyak 9.3%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 14.8%. Penilaian keuntungan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.046%, iaitu 839% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini mencerminkan percanggahan antara nilai pasaran syarikat Elm Communities, kemungkinan besar ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja organisasi adalah sama dengan $5,200. Dan untuk subkategori itu ialah $556,000. Perbezaan antara purata subkategori dan penunjuk organisasi ialah 835.6%. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja tolak $52,200. Purata dalam subkategori $25,400. Dan perbezaan antara purata bagi subkategori dan penunjuk syarikat ialah 105%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Hasil organisasi bagi setiap pekerja ialah $949,000. Dalam subkategori terdapat $274,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 246%. Anggaran hasil setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Volum urus niaga pendek ialah 2.4%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 3.9%. Ini adalah penunjuk risiko skuis pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 32% bagi syarikat Elm Communities. Dalam subkategori, tahap RC 14 ialah 41%. Secara teknikal, kertas subkategori dinilai lebih tinggi daripada Elm Communities. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $15.06. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $18.99. Perbezaan antara harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 26%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat sebelum ini dalam musim tertentu oleh sistem penilaian maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis sekuriti Elm Communities. Sistem rujukan penilaian saham guru markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan untuk jatuh pada harga $15.07 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian syarikat dijalankan berdasarkan model penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 13.81. Stop loss ditetapkan pada 16.33. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka pesanan itu ditetapkan secara bebas berdasarkan keputusan sesi dagangan pada 12 Mei 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, SDHC, akan menjadi pesanan belian utama. Video mengenai tawaran utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Sekiranya mana-mana pesanan ditutup, utama atau pengimbangan, pesanan bertentangan ditutup pada harga sebenar. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan guru markets.